macam kau tengok aku punya video ni, dia nampak more cinematic look lah. Tak sekejap. Aku rasa kan aku dah salah setting lah guys. Jom kita sambung bercakap sikit lagi pasal ND filter ni. Mari. Kita kena pakai ND filter. Sebab bila kau buat korang punya resolution 4K 30 kan, kalau kita ikut rule yang tadi tu, dekat tu baru aku tengok 800 ISO dah terlalu tinggi pula. Silap. Jadi ISO aku set kepada 400 max. Dia tak akan pergi lebih daripada 400. Dia senang cerita, semakin tinggi ISO ni semakin terang. Untuk malam boleh lah. Assalamualaikum channel, welcome back to my guys. So untuk video yang kali ini aku nak berceritakan pasal ND filter. ND filter sekarang aku dah pakai, kau nampak keadaan gelap, dia akan gelap sikit lah sebab kita dah pakaikan dia spek. So ini adalah keadaan apabila dia cerah. Dan apa yang membezakan dia, macam kau tengok aku punya video ni, dia nampak more cinematic look lah. Di mana cinematic look ni dia lebih lembut lah, cerita dia kan. Lembut daripada segi dia punya video ni, dia tak terlalu kejung-kejung, tak terlalu keras, tak terlalu sharp sangat. Dan macam tu lah cerita dia. Tak sekejap. Aku rasa kan aku dah salah setting lah guys. Salah setting di mana aku buat ISO dia manual kepada 800. 800 ni dia terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, kau nampak tadi footage yang mula aku shoot tadi, dia terlalu overexpose. Jadi bila overexpose, aku tak boleh nak teruskan video tadi tu. Aku cut. Aku dekat tool mana ni, tool max ni, baru aku perasan nasib baik aku berhenti. Kalau tidak, pisang. So aku dah setkan kepada ISO ni auto, tapi buat max 800, max dalam 400 ISO je. Jom kita sambung bercakap sikit lagi pasal ND filter ni. Mari. Hello channel, welcome back to my guys. Aku lupa dah, sorry. Sepatutnya tadi sebelum aku keluar rumah, aku kena test dulu dia punya ISO tu. Tapi aku dah terlupa nak test. Aku main jalan keluar je, confident sangat. Sebabnya ISO dia tak boleh lebih pada 800 lah. Nanti dia akan overexpose macam footage yang tadi lah. So aku ada banyak cakap tadi, cumanya tak apalah, aku ulang sekali lagi. Alang-alang ada sedikit masa lagi yang nak sampai depan ni. So sebenarnya ND filter ni adalah untuk kita punya spek mata, macam spek mata kepada kamera kita lah. Kita kena buat 180 degree rule. Ini rule ini adalah rule orang lama cakap pasal shutter speed. Shutter speed. In order untuk kita dapatkan cinematic view yang macam ni, kita kena pakai ND filter. Sebab bila kau buat korang punya resolution 4K 30 kan, kalau kita ikut rule yang tadi tu, dia kena double the frame rate. Rule tu adalah kena double the frame rate lah, senang cerita. Lepas tu double the frame rate ni, kalau 4K 30 fps, korang kena 1/60 shutter speed dia. Bila dah shutter speed yang dah double the frame rate, dia punya exposure akan naik tinggi. Bila dia naik tinggi, kita main dekat ISO pula. ISO ni kita kurangkan dia kan. Bila kita kurangkan dia juga dalam 400 macam tu, dia akan jadi overexpose juga. Dia tak boleh nak cater benda yang kita nak tu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita pakai ND filter. So yang ini aku tengah pakai ND filter daripada Telesin. Dia ada CPL, dia ada 8, 16 dan 32. Untuk yang macam ni kita boleh pakai untuk 16 saja. 32 pun boleh, tapi kalau dekat tempat gelap dia akan nampak terlalu gelap lah. Jadi 16 ni dia con je. Jadi itulah sedikit sebanyak yang aku dah cakap tadi. Dan again, yang ini adalah kamera Insta360 S Pro 2 mm93 punya edition. Apakah kelainan dia? Weh, sini bahaya tu kalau jalan kan. Nampak yang hitam-hitam ni agak licin sebenarnya. Mau kita terus macam motor tadi tu. Motor tadi tu dah lama dah, kenapa kau lepak situ lagi? Aku rasa foreigner punya kot. Dia dah malas kan, dia biar je motor kat situ. So MM93 punya edition ni, dia ada mounting untuk kamera lah. Untuk korang letakkan dekat helmet. Mounting kamera helmet tu untuk korang letakkan dekat korang punya helmet. Dan aku tak suka benda tu. Aku suka kamera je. Aku suka pakai yang sendiri punya lah. Sebab dia, kalau yang tu dia ada tali tersangkut dekat kau punya visor.
Yang ni aku pakai helmet mounting daripada Chin Mount. Yang ni mahal sikit lah, tak payah pakai mahal-mahal lah. Cumanya aku saja je nak test. Yang ni dalam RM200 juga. Dia akan bagi sekali dengan dia punya mounting lah, semua accessories. Yes. So kalau korang boleh tengok footage aku ni dah kurang expose lah daripada tadi. Sebab tadi memang silap, aku tak test dulu. Dekat tol baru aku tengok 800 ISO dah terlalu tinggi pula. Silap. Aku pun dah lama tak buat benda ni. Sebab main kamera lagi satu, main preset je kan. Sepatutnya korang boleh tukar dia punya ISO kepada auto. Tapi auto tu kita boleh set maksimum berapa. Dengan kamera ni lah baru aku tahulah tadi. Jadi ISO aku set kepada 400 max. Dia tak akan pergi lebih daripada 400. Dia senang cerita, semakin tinggi ISO ni semakin terang. Untuk malam boleh lah. Jadi kita buat 400 je maksimum. Dia tak akan terlalu overexpose. Sebab kita punya shutter speed dah 1/60 kan. Dia sepatutnya dia dah terang lah tu. Waktu kita main ISO terang pula lagi. Jadi kita pakai ND filter ni, boleh lah dia main kat situ. Tak terlalu terang, vibrant dan macam tu lah cerita dia. So setakat 400 max ni aku rasa okey lah. Dia okey lah. Nanti aku nak try pakai mic pula lah. Aku ada cerita pasal mic tadi. Yang ini menggunakan mic mini. Yang ini menggunakan mic 3 daripada DJI sebenarnya. Dah kacuk. Yang ini boleh connect wirelessly je. Korang pun tahu S Pro ni ataupun kamera DJI ni dia memang boleh connect dengan mic lain. Cumanya korang takkan dapat dia punya preset-preset dia lah kan. Cuma kita boleh connect saja dengan mic dan juga kamera. Dia punya setting-setting yang mendalam tu kau tak dapat lah. Tapi okey lah. Taklah teruk sangat kan. Okey saja. So yang ni aku guna mic 3 daripada DJI. Kenapa aku tak pakai mic Pro? Sebab aku dah terlalu banyak mic. Mic apa ada, mic 2 ada, mic 3 ada, mic mini 2 pun ada. Jadi aku tak nak membazir lah. Aku pakai apa yang ada saja. Mic 3 ni lebih baik daripada mic itu. Bila aku tengok balik dengan Insta S Pro ni kan, aku dah buat comparison hari tu. Mic 3 lebih sedap sikit lah suara aku. Dan mungkin lepas ni aku akan cuba untuk pakai wired mic. Wired mic biasanya untuk motovlogger dia lebih bagus lah. Disebabkan oleh kalau kita buat laju pun dia tak akan clipping. Sebab mic tu sendiri dia dah wired connect dengan kamera kan. Tengoklah macam mana. Tapi dia kena guna adapter. Adapter dia lebih kurang dalam RM90 jugalah. So terlalu banyak. Aku nak cuba, modal pun terlalu besar. Tak adalah besar mana, tapi still lah modal kan. Mungkin aku akan buat pakai wired mic bulan depan pula, bulan 8 insyaAllah. Sebab itulah, terlalu banyak benda nak beli. Kita tunggulah voucher Shopee bulan depan pula kan. Gitu. Jadi setakat ni macam ni lah setting aku. Mungkin yang ISO max 400 ni aku rasa okey. ND filter memang okey lah. Dia punya setting pun semua 1/60 ISO 400 tu aku rasa okey. iLock pakai iLock. Lepas tu dia punya sharpness aku bagi medium saja dan sebagainya. Okay, kalau korang ada sebarang pertanyaan boleh komen di ruang komen di bawah. Kita boleh sembang-sembang dekat komen lah. Okey kot setting macam ni Dia tak terlalu expose ke overexpose ke macam mana ke. Sebab tadi aku tengok teroverexpose, depan pun tak boleh nampak. Dia putih sangat. So dah sampai dekat rumah Atik Vlog. Jadi aku nak masuk. Kita nak buat video. Lepas tu kat sini lah aku cari ilham pun semua. Dan aku rasa video sampai sini saja. Kau tengok ini kalau gelap boleh lah aku masuk kejap. Aku tunjuk. Ini kalau gelap. Ini betul-betul gelap. Jadi kita pakai manual. Dia tak boleh nak terangkan dengan secara tiba-tiba. Itulah maksud aku. Jadi kalau gelap kau tak boleh pakai ND filter. Kau kena cabut ND filter ni. Tengok contoh kalau aku cabut kalau aku cabut. Yang ni kenapa aku cabut? Disebabkan oleh gelap. Jadi kalau gelap kita cabut lah. Tapi masalahnya aku tak boleh nampak footage aku sendiri. Sekejap, aku nak kena flipkan dulu. Macam ni. Barulah dia terang sikit kan. Sebab tempat-tempat yang gelap ni kau tak boleh pakai ND filter. Dia punya rule memang tak boleh pakai ND filter time tempat gelap. So yang ni gelap tapi dalam video tu dia nampak terang. Sebab apa? Sebab kita punya ISO lah dan sebagainya. Dah, jom. Aku nak pergi sana. Nak jumpa Atik. So nanti apa-apa kita jumpa next video je Sekejap aku letak balik kamera ni. Lepas tu ni. Ini dia adalah ND filter. Nampak dia gelap kan. Jadi
Jom kita pergi kat depan sana. Apa jadi kalau kita tak pakai ND filter? Kan terang tu, dia overexpose ni, nampak? Aku lupa nak buat comparison lah. Kelang kabut sangat hari ni lah. Okay, nampak terlalu terang. Nampak terang betul. Ini tak boleh ni buat video macam ni. Jadi bila aku pakaikan saja dia ni, gitu, barulah nampak sikit apa benda, awan semua. Awan pun tak ada. Memang terang lah tu sana. Biru putih kan. Cantik lah sikit. Okay, kita ketatkan sikit. Takut dia terjatuh. Sebab yang Andy ni, dia ada getah kat sini tau. Dia ada getah kat sini kau tengok. Jadi kita lekatkan saja, dia akan melekat lah. Dia tak adalah akan tercabut. Okay, macam ni. Cantik oh. Tak tahulah, aku tengok cantik. Dalam video tak nampak lagi. Dah, jom kita nak naik atas. Bismillah. So aku rasa video sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa next video. Aku Syazun Raizal. Like dan subscribe betul. Kalau ada sebarang pertanyaan, korang boleh komen saja di bahagian bawah. Nak tolong cuci ke? Nak tolong cuci motor ke? Ni. Mana motor? Sekejap pergi ambil lah. Okay. So kita akan lepak bawah ni. Atin nak cucikan motor aku. Dia nak cucikan motor aku. Memang tak lah. Dengan berkursi rodanya. Tak apalah, aku tengok je lah apa yang dia nak buat. Dia nak basuh motor dia sebab motor dia dah lama tak basuh. So jom, itu saja untuk video kali ini. Next video guys. Bye bye.